Apa yang awak kena tahu kalau nak belajar main piano? First thing first, teori yang awak kena ambil tahu adalah tentang not. Sebab not ni dia adalah asas kepada muzik. Jadi guys, untuk fahamkan not, awak kena ada 3 benda dalam otak awak. First kali, awak kena ada berapa jumlah not. Yang kedua, awak kena ada nama dan susunan not. Yang ketiga guys, awak kena tahu not sentiasa berulang. First kali, berapa jumlah not? Kita tengok satu bahagian dari sini sampai sini. Jadi untuk satu bahagian not berwarna putih, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 not berwarna putih. Not hitam pula sama juga. Untuk satu bahagian dari sini sampai sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 not berwarna hitam. Jadi guys, untuk satu bahagian 7 putih, 5 hitam, awak tambah ada 12. So next, yang kedua, nama dan susunan. Untuk not putih, kalau baru belajar, awak tahu dia bermula dengan not C sampai B. Susunan dia C, D, E, F, G, A, B. 7. C, D, E, F, G, A, B. Untuk not hitam, kalau macam beginner sangat, awak just kena tahu yang not hitam dia akan ada 2 nama. Sama ada nama dalam bentuk sharp ataupun nama dalam bentuk flat. So setiap not hitam dia akan ada 2 nama. So guys, yang tu yang kedua, nama dan susunan. Yang ketiga, awak kena tahu pula not sentiasa berulang dengan nada yang berbeza. Kalau ke kanan, dia akan berulang dengan nada yang lebih tinggi. Kalau ke kiri, dia akan berulang dengan nada yang lebih rendah. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B. So ke kanan nada makin tinggi, ke kiri nada makin rendah. Nampak tak? Dia tak susah seperti yang awak sangka. Jadi guys, lepas dah tahu tentang not, baru boleh belajar chord. Nak belajar chord, nak belajar lebih mendalam, boleh tekan link di bio. Saya guide from A to Z.